Untuk jemputan yang kedua, jenis auction adalah jenis partial supplier. Ini bermakna anda tidak akan mengetahui siapa pesaing anda, tetapi anda boleh melihat harga yang telah ditawarkan oleh mereka. Anda juga boleh melihat kedudukan anda di dalam auction konsol. Untuk mula memasukkan harga bagi jemputan kedua ini, sila klik pada Action. Halaman Auction Details akan terpapar. Di halaman ini, anda boleh mendapatkan maklumat lebih lanjut mengenai dia. Untuk melihat fail spesifikasi, sila klik pada tab Specs. Seterusnya, jika anda ingin memuat turun fail spesifikasi, klik pada Action, klik Save, dan di mana anda ingin menyimpan fail ini. Jika anda ingin menghantar fail spesifikasi anda, sila klik pada Browse. Sila pilih fail anda. Sila masukkan maklumat mengenai fail ini. Dan sila klik Upload. Fail anda akan terpapar seperti berikut. Setelah selesai, sila ke tab seterusnya iaitu tab BQ. Di halaman ini anda boleh memasukkan harga yang ingin anda tawarkan. Sila masukkan harga yang ingin anda tawarkan di ruangan unit price ini. Setelah berpuas hati, klik pada Save. Anda juga boleh memuat turun fail ini. Anda boleh memasukkan harga di ruangan unit price dengan menggunakan Microsoft Excel. Sila simpan fail ini. Untuk memasukkan fail tadi ke dalam sistem, klik pada Upload. Halaman Upload BQ Price akan terpapar. Klik pada Browse.
Sila pilih fail anda. Setelah itu, klik pada submit. Untuk melihat kedudukan anda, klik pada Auction Console. Sila ke tab seterusnya iaitu tab Site Visit. Di halaman ini, semua maklumat mengenai lawatan tapak akan dipaparkan seperti nama pegawai, nombor telefon dan juga tarikh lawatan tapak tersebut. Sekiranya terdapat lawatan tapak, anda diwajibkan untuk menghadiri lawatan tapak tersebut. Dan jika anda gagal, sistem akan menghalang anda daripada menyertai tender tersebut. Langkah terakhir, sila klik kembali Auction Details. Dan klik Submit untuk menghantar harga anda. Sekiranya anda ingin melihat kedudukan anda, klik kembali pada Action. Klik pada BQ. Dan sila klik Auction Console. Halaman Auction Console akan terpapar. Sila lihat kedudukan anda. Anda berada pada kedudukan yang kedua. Sekiranya anda ingin mengubah harga anda, sila pergi kembali ke halaman BQ dan ubah harga anda di ruangan Unit Price. Klik pada Update. Untuk melihat kedudukan anda kembali, klik Auction Console. Kedudukan anda berada pada kedudukan yang kedua. Untuk mengubah harga anda lagi, sila ke halaman BQ seperti tadi. Sila ubah harga anda di ruangan Unit Price. Setelah berpuas hati, klik pada Update. Dan untuk melihat kedudukan anda lagi, klik pada Auction Console. Dan anda telah berada pada kedudukan yang pertama.